Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pada malam ini hadis yang ketujuh. Riwayat Al-Hakim ke surat 6. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadati wa khairu dinikumul wara'. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan ibadah. Kebaikan dalam agama kamu adalah wara'. Hadis pada malam ini membicarakan tentang dua perkara. Pertama, kelebihan. Menambah ilmu lebih disukai dan lebih utama daripada menambah ibadah. Kalau kita kuat beribadah sekalipun, tapi kalau cara yang kita kerjakan itu tak betul, tidak berdasarkan ilmu, penat saja. Sebab itu Nabi menggalakkan, bahkan mengiktiraf, sesiapa yang berlomba-lomba untuk mendalami ilmu agama itu yang terbaik. Bukan berlomba-lomba nak siapa kuat beribadah. Itu dia antara yang pertama yang disebut. Jadi menambah ilmu lebih disukai dan lebih utama daripada menambah ibadah. Bukan kita nak kata ibadah tu tidak baik. Baik. Tapi kalau dikerjakan tanpa ilmu, tak sempurna. Kalau contoh solat kita, kalau kita tak pelajari di segi bacaannya, rukun qaulinya, agak-agak kita okey ke ibadah kita? Kalau kita orang yang belajar tapi masih melakukan kesalahan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya. Yang kedua, wara'. Kita selalu dengar perkataan wara' ni lah. Wara' ataupun Arab wara' lah, Melayu ni wara', itu yang susah tu. Macam waqra' lah. Wara' ialah meninggalkan perkara syubhah. Ini sifat wara'. Kita tahu wara' dia ni. Yang ni terdapat kesamaran atau sesuatu yang diragukan, ataupun meninggalkan sesuatu kerana khawatir kepada suatu kejahatan yang lain. Ini wara'. Kita tidak akan mengambil sesuatu yang ada kesamaran, yang diragui. Ini wara'. Manakala takwa ialah meninggalkan perkara haram. Ini penyusun yang hurai, makna Dr. Zahazan yang hurai. Yang dikatakan takwa ialah meninggalkan perkara haram. Ini takwa, kata beliau. Jadi berdasarkan hadis ini, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan agama. Ilmu dunia ni sap-sap-sui je. Tak ada masalah. Ilmu agama ni agak sulit. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat hadis yang ketujuh pada malam ni, saya akan bahaskan 7 perkara. Kebetulan hadis yang ketujuh ada 7 perkara. Makna kelebihan orang-orang yang berilmu pengetahuan agama. Yang diamalkan, bukan yang tak diamalkan, yang diamalkan.
Pertamanya, kita melihat yang pertamanya, seseorang yang berilmu agama itu akan mengenal Allah. Dengan ilmu agama kita dapat mengenal Allah. Dan Allah menyatakan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Siapa yang akan mengiktiraf Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah? Siapa? Allah sebut, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini dia isytihar. Allah isytihar, aku sahaja yang berhak kamu sembah. Sebagaimana Fir'aun juga pernah isytihar. Faqala ana rabbukumul a'la. Dalam surah An-Nazi'at ayat ke-24. Aku adalah Tuhan pentadbir bumi Mesir. Ini kerja Fir'aun. Dia mengaku Tuhan juga. Tapi akhirnya dia pun mampus. Ini ayat ke-18 Ali Imran, Allah menyatakan tidak ada Tuhan melainkan aku je. Dan siapa di kalangan makhluk yang meyakini sedemikian rupa di atas kenyataan atau pengisytiharan Allah ni? Dua. Wal malaikah. Yang pertama malaikat. Sebab tu malaikat ni, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah menyalahi perintah Tuhan. Tidak pernah menderhakai. Yang kedua, wa ulul ilmi. Orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan yang mereka amalkan. Ini dia. Sebab itu dengan ilmu agama, kelebihan yang pertama ialah kita mengenal Allah. Bila kita dah mengenal Allah dan mengenal siapa kita, sebagaimana saya sebut dulu, kita, Allah cipta ni ada matlamat. Bukan saja Allah cipta kita datang ke alam dunia ni untuk bersonok-sonok. Nikah, kahwin, dapat anak, hidup senang, makan sedap, lepas tu mati, selesai. Tak. Ada matlamat hidup. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 115. Apakah manusia menyangka kami mencipta mereka sebagai main-main sahaja? Macam tak ada matlamat. Dan mereka juga menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada aku. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat ni dua. Pertama, kehidupan kita di dunia ni ada matlamat. Yang kedua, kesemua kita akan kembali bertemu dengan Allah. Jadi amat malanglah sekiranya dalam kehidupan dunia yang sementara ini kita tidak menyembah Allah, rugi kita. Nak menyembah Allah macam mana? Kita tak ada ilmu agama. Yang tuan-tuan boleh datang ke surau setiap malam. Tak surau ni, surau lain lah. Ikut majlis ilmu. Kenapa? Sebab tuan-tuan ada ilmu agama. Tuan-tuan kenal, alam ini ada pencipta dia. Dia juga yang mencipta kita. Justru itu tidak ada pilihan. Kita wajib kena menyembah Allah. Kita tengok dalam surah Yasin. Tuan-tuan dah baca surah Yasin ni hampir 100 tahun dah. Minum air Yasin 100,000 galen. Kan? Allah berfirman, wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Dan sembahlah aku. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Bagaimana kita nak menyembah Allah? Saudara makna, kalau tak ada ilmu. Tapi bila kita kenal Allah, kita kenal siapa? Kita. Aku ni kerdil. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Tuhan cipta aku dalam serba kekurangan. Allah, aku akan kembali juga bertemu dengan Allah. Bila? Kita tak tahu. Itu yang pertama, kelebihan ilmu agama. Sebab tu dalam hadis yang kita baca malam ni, Nabi mengiktiraf lebih suka orang yang berilmu daripada yang suka menambah ibadah. Kamu pelajari, mendalami ilmu Islam. Nabi lebih suka. Nah, apatah lagi kalau ilmu itu diamalkan. Tapi ada juga yang ilmu dia hebat, tapi mereka tidak beramal. Kita tak mau golongan tu. Yang kedua, dengan ilmu agama, kata ulama lagi, ini bukan rekaan saya ni, ini poin ulama. Cuma saya kait dengan ayat Quran dan hadis insya-Allah. Yang keduanya,
Dengan ilmu agama ini, kita akan menjadi seorang hamba yang takut serta cinta hanya pada Allah. Takut serta cinta hanya kepada Allah. Pertama, takut ke Allah je. Sebab tu saya menyatakan tadi, ada di kalangan para ulama ilmu mereka hebat. Ya? PhD lah. Bidang-bidang tertentu, syariah ke, usuluddin ke, kan? Hadis ke. Tapi kadang-kadang kita melihat kerana mereka tidak beramal dengan ilmu itu, mereka tidak takut pada Allah. Yang mereka takut pada siapa? Pemimpin. Ini masalah. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah memperingatkan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Akulah sepatutnya kamu takuti. Bila kata macam tu, kena bercakap. Cuba kita tengok. Dalam soal remeh-temeh, ulama negara kita bercakap cukup lantang. Ada satu program apa tu? Anjuran mari pegang anjing. Bahas tuan-tuan, punya hebat. Kenapa tak bahas ketika mana mahkamah rayuan membatalkan keputusan mahkamah syariah? Yang kita nak tanya, kan? Ketika mana 3-4 orang mati kerana mengambil dadah dalam pesta maksiat di Bukit Jalil awal tahun ni, mereka tak bahas. Bahkan ada ustaz dalam radio IKIM, tentang IKIM, Institut Kekeliruan Islam Malaysia, dia kata kita tak boleh sewenang-wenang melabelkan mereka yang mati ni mati bunuh diri. Dia kata tak boleh. Sedangkan disahkan oleh doktor kerana mengambil dadah berlebihan, mereka mati. Kita nak tanya, apakah Islam membenarkan kita mengambil dadah? Jangan kata dadah, tuan-tuan. Apa-apa yang boleh merosakkan kesihatan kita, yang membinasakan kita, jangan buat. Dalam Quran ada ni. Sebab tu saya kata, kalau aku pergi jumpa ustaz tu, dia terkencing dah. Kita hukum tuan-tuan yang zahir saja. Soal batin itu dia dengan Allah. Kalau contohlah, saudara makna saya nak tanya, si A ni sepanjang hayat kerja dia mencuri. Sepanjang hayat mencuri je. Makna nak kata dia apa? Nak kata dia engineer? Oh, engineer datang, bengong lah. Pencuri ya. Kita hukum yang zahir. Pada zahirnya, mereka telah disahkan mati kerana mengambil dadah. Mati bunuh diri ya. Dia kata tak boleh. Cuba dengar ayat ni. Surat 74. Nah, ada dalam ni. Saya tak nak baca ayat tu, tuan-tuan cari sendiri. Semua saya baca, hampa tak tengok langsung lah Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Cuba dengar tafsiran. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain, agama kita sentiasa menyuruh supaya kita berikhtiar sedaya upaya menjauhkan diri dari segala yang merosakkan dan membawa kepada kebinasaan. Ada. Disahkan oleh doktor kerana dadah, mereka mati. Bunuh diri lah tu. Dia kata tak boleh. Kalau ustaz datang, satu saya tunjuk ni, yang kedua saya akan tunjuk hadis dalam Riyadhus Salihin. Ada hukum tuan-tuan, kita hukum yang zahir saja. Ini Nabi ajar. Kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kalau tak salah. Yang telah membunuh seorang hamba Allah yang mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Kenapa kamu berbuat demikian? Sedangkan dia mengucap 2 kalimah syahadah." "Aku yakin dia takut akan pedang aku, sebab tu dia mengucap." Nabi tanya dia, "Kamu boleh baca sampai ke dalam hati dia?" Usamah bin Zaid memohon ampun kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Di sini lahirnya, bukan sebuah cinta. Di sini lahirnya satu hukum, kita menghukum apa yang dizahirkan sahaja.
Soal batin jangan Allah. Kalau dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, jangan bunuh dia. Soal dia berpura-pura tu dia dengan Allah. Ni kadang-kadang yang jadi keliru ni tuan-tuan, masalah ni. Ilmu mereka hebat, tapi mereka lebih takut kepada pemimpin. Nak jaga kedudukan. Betul tak tu? Nak jaga kedudukan tu. Nanti aku cakap lebih kurang. Dalam soal sentuh anjing, Masya Allah, bahas panjang lebar tuan-tuan. Tahun depan kita anjur, mari kita sentuh harimau lah. Kalau tak mau harimau, kita ambil beruk mayat. Ini cerita dia tuan-tuan. Sebab tu yang keduanya, dengan ilmu agama yang diamalkan, jadilah kita ni manusia yang hanya takut pada Allah. Ingat tuan-tuan, at-takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. At-Taubah surah ke-9 ayat ke-13. Siapa yang takut pada makhluk, benih-benih syirik sudah bertapak di dalam jiwa dia. Ini ayatnya. Apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti, sekiranya kamu benar-benar beriman. Ini disebut dalam Quran At-Taubah ayat 13. Sebab tu dengan ilmu agama tuan-tuan, kita akan menjadi seorang hamba yang hanya takut serta cinta kepada Allah. Itu soal takut. Cinta pun sama lah. Saya yakin dan percaya kecintaan kita kepada Allah mengatasi cinta kepada yang lain-lainnya. Paling simple, paling mudah ayat Ali Imran ayat 31. Bagaimana nak membuktikan kita benar-benar cinta Allah? Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sekiranya mereka mencintai Allah. Wahai umatku, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Fattabi'uni. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut macam mana kalau tak ada ilmu? Kadang-kadang kita mengambil jalan mudah, jalan pintas. Macam mana tuan-tuan? Di antaranya diwujudkan program-program yang disebut hari ini apa, cinta Rasul. Ya Hanana. Saya tak pastilah, tak pernah dengar, tapi orang yang dengar kata Habib menyatakan sesiapa yang hadir program Ya Hanana akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tuan? Begitu mudah sekali. Panggil Habib tu, mai aku nak tunjuk ayat Quran, tengok kat dia. Dia tak boleh bohong tuan-tuan. Ulama-ulama jahat ni dia tak boleh bertahan lama. Hujah dia tak akan bertahan lama. Kita ada yang hujah untuk counter balik. Cinta Rasul bukan Ya Hanana. Kita dah sebut pada hadis keempat dulu, kita ulang. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Sejuk dengan off lagi akaun ni. Off lah, sejuk. Bila sejuk nak kata pun dah lupa dah tuan-tuan. Baik, okey. Jimat elektrik sama kan. Luar dah sejuk hujan dah tuan-tuan, dalam pun aircon boleh lebih pada Mak Saleh lah. Falladina amanu bih wa azzaruh wa nasaruh wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Cinta Rasul, 4 tuntutan. Bila kita cinta Rasul, taat Rasul, mana kita taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. May yuti'ir Rasul, bukan wa man. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat pada Rasul, mana dia juga taat pada Allah. Ilmu agama menjadikan kita takut serta cinta hanya kepada Allah. Bagaimana kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Jelas. Ikut Rasul. Fattabi'uni, ikut aku. Bagaimana nak membuktikan kita benar-benar mencintai Rasul? Pertama, falladzina amanu bih, berimanlah kepadanya. Beriman makna kita terima semua ajaran yang Nabi bawa. Kalau kita jenis beriman separuh, kufur separuh, ini jangan duk mimpi nak masuk syurga. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih.
Sebuah hadis dalam kitab Matan Arba'in. Tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Makna kita kena menerima keseluruhan ajaran Islam yang Nabi bawa. Itu tanda kita betul-betul beriman. Tapi kalau jenis beriman separuh, kufur separuh, kita dengar ayat Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuraddu ila asyaddil adab. Cuba dengar. Orang-orang, sesiapa yang beriman separuh, kufur separuh, di penghujung ayat tadi, kami akan heret mereka kepada azab kami. Kalau keimanan kita tak sempurna, jangan mimpi boleh masuk syurga. Sebab itu cinta Rasul, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam buktikan kita beriman kepadanya, menerima keseluruhan ajaran yang beliau bawa. Yang kedua, memuliakannya, wa'azzaru. Betul, saya tak nafi. Banyak berselawat ke atas Nabi, itu di antara satu. Tapi takkan yang tu je. Yang ketiga adalah wa nasaruh, tolong dia. Bela agama Islam. Hari ni tengok undang-undang Islam diperkecil-kecil, diperlekeh-lekehkan oleh mahkamah rayuan. Betul tak? Ada mufti-mufti bangun. Dia ini semua jenis cari makan, tuan-tuan. Ketika cuba kita tengok ketika sisters in Islam. Ni lagi seko ni. Jenis betina-betina tak mau kahwin, bodoh sungguh pokok ni. Dia tak nak kahwin makna. Alamak. Sisters in Islam semua tak kahwin, tuan-tuan. Mereka berpandangan tak mau jadi hamba kepada lelaki. Alah, nak rugilah empat tak kahwin. Syok kahwin. Han tengok Cik Ta. Cik Ta kahwin pun dah beranak lah. Tahu Cik Ta? Rosita Cik Wan. Kahwin dengan orang muda 28. Dia 42. Dapat anak. Lawa pula tu anak dia. Tanya Cik Ta, syok tak kahwin? Syok kan? Mereka ni pula tak mau pula. Celah-celah tu mereka ni lah yang selalu mempertikaikan ketetapan Allah. Tak boleh. Ada juga orang nak bela sistem Islam. Pelik, saya pening. Ni saya saja tanda dah, tuan-tuan. Ke surat 1110, surah ke-33 ayat 36 Al-Ahzab. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala wajib kena ikut saja. Apa-apa yang menjadi ketetapan Allah dan yang diterangkan oleh Rasul, itu saja yang kita terima pakai. Mereka banyaklah perkara yang mereka petikai. Di antaranya pembahagian harta pusaka. Kan? Lelaki 2/3, perempuan 1/3. Dia kata ini tak adil. Sesiapa yang mempertikaikan ketetapan Allah, rosak dah akidah. Rosak. Tuan-tuan dengar. Boleh atau tidak? Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus, makna tidak boleh bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Kalau Rasul kata lelaki menyerupai perempuan tak boleh, tak boleh. Dah. Kita nak pertahankan pula sisters in Islam. Alamak, silap banyak. Kan? Dulu kita di antara yang mengusulkan supaya kerajaan ban sisters in Islam, betul tak? Banyak tuan-tuan saya simpan satu keratan kenyataan sisters in Islam. Memang confirm rosak akidah. Kita hukum yang zahir je. Dah dia bercakap macam tu, kan? Dia kata tak adil undang-undang Islam. Mana dia menempelak Allah. Sebab itu wa nasaruh, tolong agama Allah, bela Islam. Yang keempat, wattaba'un nur, ikut cahaya. Cahaya yang Allah turunkan kepadanya, ini Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Saya dah sebut di mana bulan yang lalu, Abu Talib hanya ada 2 sifat saja. Sebab tu dia kafir. Pertama, dia memuliakan Nabi
dan dia menolong Nabi. Tapi dia tidak beriman pada Nabi dan tidak menerima Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sebab tu dia kafir. Kalau kita sekadar ya hanana ya, satu ya. Beriman tidak sama macam Abu Talib. Apa bezanya? Itu cerita dia. Itu yang kedua. Dengan ilmu agama jadilah kita seorang hamba yang takut serta cinta hanya kepada Allah. Yang ketiga, dengan ilmu agama kita mampu mengetahui syariat Allah. Dengan ilmu agama, ini syariat Allah. Apa dia syariat? Ma nazala minallah. Apa-apa yang diturunkan daripada Allah itu syariat. Kata ulama, syariat ni apa-apa yang diturunkan daripada Allah. Takkan kita nak ajar Allah kot. Sisters in Islam cuba nak ajar Allah. Ini tidak adil. Orang perempuan dapat sikit. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-16. Qul atu'allimunallaha bidini. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah, apakah kamu nak mengajak aku tentang agama kamu? Kita nak ajar Allah. Tadi kita mengaku Allah cipta kita. Mungkin sisters in Islam dia tak mengaku Pak Syed. Dia kata dia lahir ke dunia ni secara kebetulan ya, kepala bapak dia. Mungkin macam tu pandangan. Mereka ni liberal. Ketua dia ni Aminah Wadud lah. Hak jadi imam tu. Makmum dia lelaki. Saf pertama lelaki ramai tuan-tuan. Kenapa? Bila Aminah Wadud sujud, dia orang tengok punggung dia. Elok, besar elok. Kan? Hei, teruk tuan-tuan. Ni liberal lah ni. Tuhan tanya, katakanlah apakah kamu nak mengajak aku tentang agama kamu? Kita nak ajar Tuhan. Sedangkan kita dia yang cipta. Sedangkan aku tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Dan aku tahu setiap segala sesuatu. Allah tanya lagi dalam Al-Baqarah ayat 140. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih tahu daripada aku? Kita lebih tahu daripada Allah. Bila nak kiamat? Cuba beritahu tengok. Boleh beritahu nak banjir tak banjir lagi ni? Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu dengan ilmu agama kita dapat mengetahui syariat Allah. Ada yang halal, ada yang haram. Kita ikut sudah ketetapan Allah. Sebab dah kita mengaku dia yang cipta kita. Ikut percayalah tuan-tuan, bila kita ikut syariat Allah, ikut sistem-sistem Allah, pasti kita akan mendapat ataupun kita akan hidup dalam keadaan sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan ilmu pengetahuan agama kita mampu membeza kawan dan lawan. Betul. Bila tak ada ilmu agama ni tuan-tuan, kita tengok semua sama je macam member. Kan? Tapi bila ada ilmu agama, kita ada satu garis panduan, guideline. Kita pilih-pilih juga, oh kawan. Kita boleh buat contoh. Saya baca hadis dulu riwayat Imam Tirmizi. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia dia suka ikut tabiat kawan dia. Maka perhatikanlah siapa yang kamu nak jadikan sebagai teman ataupun kawan. Sila pilih kawan dalam Quran ada Suratul Furqan. Surah ke-25 ayat 28. Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celakanya aku, kalaulah dahulunya aku tidak mengambil si fulan sebagai kawanku. Nampak? Silap pilih kawan tuan-tuan, binasa kita. Kan? Silap pilih kawan, silap pilih teman, apa saja sekali pula. Sebab tu berhati-hati. Dengan ilmu agama, oh baru kita sendiri pun sama juga. Dulu kita kawan dengan semua orang, sekarang tak dah.
Saya ustaz-ustaz pun saya tengok juga. Bukan semua ustaz saya kawan. Ustaz biru pun tak mau. Kan? Kawan ustaz semua jenis Incredible Hulk ni. Hijau-hijau ni. Kan? Hang petah berpidato sekalipun, ilmu hang hebat sekalipun, aku tengok dulu cara hang cakap. Kan? Aku boleh terima tak? Tu dia cerita dia. Nah, jangan kita main ni je tuan-tuan. Main tangkap muat semua nak jadi kawan. Tak boleh. Dengan ilmu agama. Sebab tu saya sampai hari ni saya pilih kawan. Memang saya tak ramai kawan pun. Dulu ramai kawan. Sekarang saya pilih-pilih. Bimbang. Nah, takut juga. Kalau ustaz ni dia berkawan dengan anak murid dia. Hak jenis gila modified kereta. Ustaz pun gila modified kereta. Betul tuan-tuan. Dan Nabi sebut manusia ni dia suka ikut tabiat kawan dia. Saya ada seorang sahabat tu, kereta dia canggih, dia modified macam-macam. Duduk dari jauh boleh start enjin lah. Hebat dia. Sebab dia minat dia kawan dengan orang jenis tu. Kan? Kalau ustaz jenis suka naik motor besar kan. Kawan dengan motor besar, dia naik motor besar dia. Kan? Tak apalah yang tak menyalahi syariat, bimbang-bimbang. Takut kita berkawan dengan orang yang suka lara, kita ni ustaz. 12 malam duk ada lagi di gerai. Betul tak Pak Sik? Duk sembang kosong lagi. Saya kalau tuan-tuan boleh jumpa muka saya di gerai betul. Saya jenis warak. Ni duk baca hadis ni warak. Saya habis kuliah, saya kawan dengan anak saya aja. Sulung. Di sini dengan 2 orang sahabat. Kami pergi makan, lepas tu balik rumah. Kata nak lepak-lepak, nak sembang kosong, sorry. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita jaga juga imej kita. Ini kita balik ada sekali tu. Kan? Kita tengok dah lewat malam. Ustaz dah ada lagi di gerai. Berasap tangan-tangan tu. Saya saja nak usik lah seorang ustaz. Dia tengok-tengok saya masuk kedai tuan-tuan, dia sokok. Masuk-masuk dia buat macam tu. Saya kata, ustaz, tangan berasap ustaz. Nak telan rokok tak boleh, mau. Kan? Itulah. Kawan dengan payah tuan-tuan. Nah, pilih kawan. Baik. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam pun, dalam Hijratul Rasul, siapa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sahabat yang paling akrab dengan beliau, Sayyidina Abu Bakar. Betul tak? Kemudian siapa yang menjadi penunjuk jalan? Orang kafir tuan-tuan, kafir musyrik, Abdullah Uraqis. Kenapa Nabi pilih dia? Karena dialah satu-satu kafir musyrik yang boleh dipercayai. Yang keduanya, dia tahu jalan pintas, shortcut ke Madinah. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita ni, buka tafsir Dr. Hamka. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Kita baca sikit. Kita hurai sikit sebanyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Nabi ke Madinah. Siapa ada handphone check. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Ayat ni panjang. So bila habis kuliah saya, tuan-tuan pergi kat tafsir Ibn Katsir tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Betul adik? Betul lah? Betul tu. Sampai ingat aku cerai punya kaki tak? At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Ni dalil dia tuan-tuan. Peristiwa agung yang berlaku. Yang ni Hijratul Rasul. Allah rakamkan
Maksudnya lebih kurang macam ni, sekiranya kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya aku telah menolong beliau. Tuhan telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai dengan selamat ke bumi Madinah. Kenapa tuan-tuan? Kerana di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak membenteras amalan syirik. Beliau dihalang, ditentang. Dan ketika itu Islam belum lagi kukuh. Mau tak mau Allah perintahkan kamu pergi dulu berhijrah ke Madinah. Kiranya kamu tidak tolong dia, sesungguhnya aku telah menolong dia. Ketika mana kedua-dua mereka berada di dalam gua Sur. Kan? Dan berkatalah seorang itu ataupun sahabat itu kepada sahabatnya yang lagi seorang, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Bukan kita dua orang ya, Allah bersama kita, yang ketiga tu Allah, jangan bimbang. Dan Allah turunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan, bantuan tentera yang kamu tak dapat melihat mereka. Siapa dia tuan-tuan? Malaikat. Ni Hidratul Rasul kena percaya tuan-tuan. Ada masa ketika kita bakal mendapat bantuan malaikat. Saya ingat tuan-tuan, Tuan Guru ni Abdul Aziz pernah sebut kan, kita menang 1990 di Kelantan. Dia kata pertolongan malaikat. Pok-pok ni kata apa dah, berkait dengan malaikat pula. Ni ayat ni kan? Mungkin masa nak pergi Pangkah tu dia nampak semua sama ya. Semua bulan. Dia kata tak ada dacing, Pangkah bila. Kan? Pok-pok ni tak percaya tuan-tuan. Pelik. Ni dalam Quran ni. Wa ayyadahu bi junud lam tarauha. Kami tolong dia dengan tentera kami yang kamu tak dapat lihat, malaikat. Untuk apa tuan-tuan? Wa ja'a kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah nak menghina, Allah nak merendahkan seruan syirik, tapi nak naikkan Islam, agama yang Allah redha. Dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita ambil sikit daripada mula tuan-tuan. Peristiwa yang berlaku, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musyrikin Arab Quraisy mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam-malaman. Tunggu ya, dia keluar kita bunuh terus. Ada cadangan supaya dibunuh. Ada yang mencadangkan jangan bunuh, kita penjarakan dia. Ada yang kata kita usir keluar. Nampak tuan-tuan? Tapi kan di penghujung ayat wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia tahulah kan? Ada beberapa pandangan khilaf ulama juga, bagaimana Nabi dapat keluar daripada rumah dia dengan selamat. Sebahagian ulama menyatakan Allah tidurkan tentera-tentera ataupun kafir musyrik tadi. Mereka terlelap tuan-tuan. Macam kita lah bangun malam nak tengok live telecast, kadang-kadang terlelap juga, terlalu letih kan? Ada yang menyatakan mereka tak tidur, tapi mereka tak perasan. Makno pernah berlaku tak? Kata Makno, kita nak cross jalan raya, tengok dah kiri clear, elok kita cross, motosikal datang. Pernah tak? Mungkin begitulah. Tu kata tak perasan kan? Dalam mereka berjaga tu, Nabi keluar dia tak perasan. Tapi ada ulama juga yang tambah, sebelum Nabi nak keluar tu pun Nabi baca ayat ke-9 surah Yasin. Ini jangan kata saya reka, ni ulama yang saya dengar ceramah dulu-dulu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Belakang fahum la yubsirun, maka mereka tak dapat lihat. Dia tak perasan Nabi keluar. Kata ulama, Nabi ambil pasir buat isyarat. Wa ja'alna. Ini pun bagus juga kalau kita amal. Makna kalau makna tak mau bawa isteri pergi mana-mana, kan dia orang ni suka ikut. Mana-mana pun dia orang nak ikut kan. Baca tu wa ja'alna.
Makna masuk dalam kereta, warm up engine 3 minit. Kali-kali tu, dia ada sebelah dah. Ni macam mana makna kata aku baca dah? Aku baca lagi awal pada awak. Balik awal. Mau tak mau makna kata jom. Saya tengok dalam internet tuan-tuan, saya ketawa juga. Dia orang ni tak ada kerja sebenarnya. Cerita orang baru kahwin dan yang dah lama kahwin. Pak Syed dengar lelok ni, Pak Syed. Masa baru-baru kahwin, dia set telefon tu darling. Bila keluar darling tu, bini dia lah tu baru kahwin lah tu. Selang 5 tahun, dia set lain pula. Apa dia? Home, rumah. Tak ada darling lah. Dah 5 tahun lebih dah kahwin. Selang 5 tahun lagi, dia tulis Bukit Aman. Sebab asyik cek dia ya. Ni abang kat mana ni? Abang kat mana? Tu Bukit Aman lah tu. Selang 5 tahun Bukit Aman mempadan, dia tulis boring, jemu lah kau ni. Dia tak ada kerja, pokok mangkuk ayun ni pun. Tapi bagus juga lah, boleh bawa modal dalam kuliah. Ya. Orang tak dah mengantuk. Ingatlah, mula-mula kahwin hampa set darling. Selang 5 tahun, home. Selang 5 tahun, Bukit Aman. Ni asyik nak cek. Ya. Jadi kalau tak nak bawa isteri, buat macam tu mana? Waja'alna. Buat itu. Nabi keluar pada rumah dia tanpa disedari oleh musyrikin. Ditemani oleh Abu Bakar dan terus ke Gua Sur, tuan-tuan. Nak ringkas cerita, tidak ada kesan tapak kaki. Ini kata kerja malaikat. Padang pasir takkan tak nampak tapak kaki kot. Kan? Masuk ke dalam gua, labah-labah membina sarangnya di permukaan pintu gua. Ibnu Katsir bersebut yang sama. Bila musyrikin datang, tengok tak ada kesan tapak kaki, tengok pintu gua, sarangnya masih elok. Mereka fikir kalau ada orang mesti dah rosak. Kalau ada orang masuk mesti rosak. Ni tak rosak. Baliklah puak-puak haprak tu. Tengok. Tuhan bijak tuan-tuan. Wallahu azizun hakim. 3 hari 3 malam bersembunyi. Asma, anak Abu Bakar yang bawa makanan. Bila keluar daripada gua, masa itulah Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abdullah Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Orang kafir musyrik. Ini ada pengajaran tuan-tuan. Apa dia pengajaran? Tu saya rasa pelik. Ada puak-puak di dalam negara kita ni yang dia rasa dia hebat. Pandangan ulama tak mau terima. Peristiwa ni Abdullah Uraiqid menjadi penunjuk jalan. Inilah satu pengajaran. Kalau tidak, Nabi tak upah dia. Betul tak? Nabi itu sebagai contoh. Apa yang dia buat menjadi contoh pada kita. Di sinilah lahirnya tahaluf siasi, kerjasama politik. Dalam Quran Tuhan sebut. Ini ajaran kita dalam surah Mumtahanah, surah ke-60 pada ayat ke-8. Ulama mengambil dalil ini sebagai keharusan bekerjasama, berbuat baik dengan orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita. Ni bila tak faham susah. Cuba tengok ayat ke-8 Mumtahanah. Yang ada handset, handset saya murah ya. Saya tak payah dah, semua kat sini dah, kan? La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tu. Kita terjemah. Dengar baik-baik ni. Inilah tahaluf siasi. Apa dia tahaluf siasi, muslimat? Kerjasama politik dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris ialah political collaboration. Itu dia. Ataupun political cooperation. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kamu. Dengar baik-baik tu. Dan
tidak mengeluarkan kamu daripada tanah airmu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Sebab tu Nabi employ, nama apa tadi? Abdullah Uraiqis. Satu-satu kafir musyrik yang boleh dipercayai dan dia knowledgeable dia ni. Nah, dia tahu jalan pintas ke Madinah. Boleh dipercayai. Dia tidak bermusuh dengan Nabi. Takkan kita tak boleh terima kenyataan ini? Inilah di antara tunjuk ajar pada Nabi. Kerjasama politik dengan orang bukan Islam. Tetapi, dia ada but. With the exception. Dah, lebih kurang macam itulah bahasa Jerman. Ada pengecualiannya. Yang ini kita kena baca hadis riwayat Imam Muslim. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan atau ahalla haraman. Hadis Muslim. Dengar baik-baik. Seorang Muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati. Ada tahlil malam ni? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Dua-dua tak ada. Kita balik awal. Ada bentang sejadah malam ni? Itu wajib kena ada. Itu cerita dia. Seorang Muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati. Ni Nabi ajar. Illa syartan, kecuali. Yang ni tak boleh. Haraman halalan. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tak dibenarkan. Atau ahalla haraman. Nak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah juga tidak dibenarkan. Jadi walaupun kita dah sepakat, kita kena tengok juga. Bukan semua kita nak kata yes, 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 tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini ajaran kita. Itu pengajaran tuan-tuan. Bila Nabi dah keluar daripada tempat persembunyian, kafir musyrik dapat tahu berita ni, mereka hantar pula. Ini yang hebat ni. Suraqah Malik. Seorang pemanah yang hebat. Kan? Keluar reward $10,000 dead or alive. Macam gambar cowboy tu. Zaman kita dulu tak tahu makna muda lagi kot. Pernah tengok Franco Nero. Itulah ceroy. Zaman kita dah tu. Ni kaki cowboy punya tu. Franco Nero top lah. Lepas dia out baru naik Clint Eastwood. Franco Nero punya hebat tuan-tuan. Kan? Dia sambil duduk kat kerusi ni, saya tunjuk je lah kan. Dia tembak kena sikit punya pembohong. Itu pun aku tengok. Hebat Franco Nero kan? Kamu datang dari belakang, dia tembak kena, tepi kena, tu dia. Hebat tengok kan? Seronok juga tuan-tuan kan? Lebih baik kita tengok cerita-cerita macam ni daripada tengok berita RTM tuan-tuan. Betul. Tengok RTM sakit hati. Yang ni memang syoknya kan? Lepas tu barulah lahir Clint Eastwood kan? Itu cerita dia. Baik. Jadi tawaran lumayan. Suraqah Malik tuan-tuan, ketika dia cuba nak panah Nabi, kaki tunggangan, kuda tunggangan dia terbenam di dalam pasir yang halus, yang lembut. Kerja siapa ni? 3 kali. Bangun semula, nak panah, tenggelam lagi. Kali ketiga, bangun, dia minta maaf kepada Nabi, pulang semula tuan-tuan. Inilah kerja Allah. Mungkin lam tarauha. Siapa dia? Malaikat yang kamu tak dapat melihat. Kenapa? Kerana Allah nak naikkan Islam. Sebab tu kita jangan bimbang lah. Buatlah apa sekalipun kan? Mungkin bukan zaman kita tuan Imam, zaman anak cucu kita kan? Kalau boleh biar kita pun nak tengok juga kejatuhan puak-puak Taurut ni dan puak-puak yang menyokong Taurut ni tuan-tuan. Kalau esok kita perintah lah, takdir lah, kita tangkap semua ulama-ulama, ustaz-ustaz yang sokong Taurut ni kan? Bicarakan mereka kan? Kena buat macam tu, tak boleh. Dulu kenapa awak tak bercakap? Ni masalah ni. Kamu yang telah merosakkan orang, betul tak?
Tuan-tuan tengok hari ni dalam negara kita, kerosakan akidah, Masya Allah. Tahu tak? Sisters in Islam terang-terang berani condemn agama Islam. Orang bukan Islam mencemuh, mencerca. Mana dia? Jenis ustaz tadilah, Radio Ikim. Tak boleh kita label dia orang mati bunuh diri. Doktor dah sahkan mati kerana mengambil dadah berlebihan, bukan bunuh diri ya. Inilah masalah yang kita hadapi. Sebab itu dengan ilmu agama, tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita mampu membeza siapa kawan, siapa lawan. Dulu saya jahil. Saya nampak pemerintah ni okey. Nasib baik tak jadi ahli. Pak Syed, saya masih suci Pak Syed. Belum pernah jadi lagi ahli dan insya-Allah takkan jadi ahli. Masih suci tu. Tu cerita dia. Nah, dulu kita bengong. Kita tak faham agama. Dia cakap apa semua kita percaya. Baik radio, TV, akhbar. Tapi bila dah kita mula dikurniakan Allah kefahaman agama sedikit demi sedikit, baru kita nampak, oi, ini tak betul ni. Ada tuan-tuan. Dulu kita memahami Islam, Islam ni soal ibadah semata-mata. Solat, puasa, zakat, haji je. Bila dah kita masuk, kita duduk, kita dengar, luas, lebih luas. Soal siasah, pemerintahan, ajaran Islam ada. Ekonomi, sosial, semua Islam ajar dalam Quran. Masa tu baru kita boleh menilai, oh ini bukan pemimpin pilihan aku. Nampak? Mereka yang telah merosakkan masyarakat ini, tuan-tuan. Itu yang keempat ke kelima. Yang kelima, dengan ilmu agama, kita akan menjadi hamba yang membesarkan akhirat. Dengan ilmu agama, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok di antara contoh Imam Nawawi sendiri. Seorang ulama yang zuhud. Kalau di Malaysia, tuan-tuan, Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kalau tuan-tuan kenal almarhum Tuan Guru Ustaz Ni'mat Yusof. Ustaz Ni'mat Yusof tu, dia antara anak murid dia, ahli usrah dia, Syekh Muhtar Bukhari. Saya dipahamkan. Kalau dia nak hidup senang, kan, dia minta Syekh Muhtar Bukhari beli apa, membeli. Tapi dia naik kereta tu kan, kereta Volkswagen, Volkswagen. Bukan Volkswagen zaman sekarang ni, dulu tu, kan? Yang enjin ada spare kat belakang satu. Kan? Tu cerita dia, tuan-tuan. Zuhud sebab dia ada ilmu agama, dia membesarkan akhirat. Kan? Anak saya kat sekolah dia lah. Sampai hari ini dah 30 tahun lebih, tuan-tuan. Sekolah Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang telah berjaya melahirkan ramai para ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah. Malangnya ada juga yang memihak pada Torut Mangkuk Ayun semua. Kalau dia hidup mesti dia marah. Kadang-kadang saya rasa pelik. Kawan-kawan saya juga, bukan orang lain. Ada seorang sahabat, saya offer dia, awak berhentilah sekolah tu, datang sekolah aku. Aku bagi kira-kira aku top up semua sewa rumah. Dia cuba mengelak. Cek. Allah, patutlah tak mau datang sekolah aku. Mengaji agama tu. Kan? Allah sedihnya, tuan-tuan. Apa yang kamu nak kejar? Kejar dunia. Kalau nak kejar dunia, saya nak baca Al-Quran. Ayat 38 dan 39 An-Nazi'at. Wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dengar An-Nazi'at. (38, 39). Serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Kita kalau dah ada ilmu agama, besarkan akhirat. Bukan matlamat kita dunia, tuan-tuan. Dunia ni nanti kita jumpa belakang lagi lah, lambat lagi. Hadis ke berapa tu? Hadis ke 292 tu dia lambat lagi. Ni baru 8, baru 7 tahun 2014, mungkin 2030 lah kot.
baru nak jumpa dia. Kan? Kita kalau ikut formula Nabi ni tuan-tuan, 292, cuba Tuan Imam tengok. 292 hadis. Baru dunia tu kita tak dapat relax kan? Ketika itu kita dapat merasakan aku dah ada segala-galanya kalau ikut formula Nabi. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila huwa man fawqakum. Tengoklah orang yang di bawah kamu, jangan kamu tengok orang di atas kamu. Kenapa? Nabi sambung lagi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah, supaya kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah. Kita tengok orang di bawah kita. Saya naik Wira, tengok orang yang di bawah kita, Pro 2 kancil, kira aku okey lagi lah. Kalau race confirm menang kita, kan? Kancil 850 cc, kita 1500. Saya race dengan Lewis Hamilton pun dapat nombor 2, kan? Tapi kalau kita nak tengok dengan orang yang di atas, balik awal. Tengok kau ni, alamak, emas Pak Said, Wira, alamak, sampai kiamat kita rasa tak cukup. Itu yang kita kejar dunia. Siapa yang mengutamakan dunia, neraka jahim. Dengan ilmu agama, insya-Allah kita akan membesarkan akhirat. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah dengan kurniaan kami, apa dia? Nikmat yang berkekalan di negeri akhirat. Tuhan suruh kita utamakan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Utamakan akhirat. Bagaimana kita nak mengutamakan akhirat kalau tak ada ilmu agama? Dan kita rasa tak cukup, tak puas bagian-bagian. Yang keenam, sanggup berkorban apa sahaja demi untuk Islam. Saya kagumlah sahabat saya almarhum. Kan nanti kalau sebut as-syahid pula jadi kecoh pula. Almarhum Ustaz Muhammad Latifi Arifin. Kan? Orang Kedah tuan-tuan. Orang Kuala Ketil. Sebelum ni beliau ditahan di bawah TSA 5 tahun, hampir 6 tahun. Telah dibebaskan, bergiat dengan PAS, kan? Akhirnya beliau turun ke medan peperangan. Dia memang dah tekad. Saya dengar wallahualam lah, kata dia mimpi, kata syaitannya. Mimpi, wallahualam, dengar begitulah. Tu yang dia pergi ke Syria. Saya tak pasti siapa yang dalam mimpi dia, tapi minta dia bangun, pergi berjuang. Jangan duduk di sini. Wallahualam. Apa sekalipun tuan-tuan, bagi saya ada hadis. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Betul tak? Umat Islam di Syria dizalimi. Jadi takkan kita nak tengok saja. Kita tak pergi Palestin, tapi kita bagi sumbangan. Mana kita prihatin. Bagi saya, soal dia syahid atau tidak, itu tak penting. Yang penting dia seorang soleh. Berani kita kata dia mati kata. Kan mati kata kot. Lawan kemungkaran. Menentang kezaliman. Nampak tuan-tuan? Inilah manusia-manusia yang cukup bahagia kerana mereka sanggup berkorban apa sahaja. Al-Quran pun ada, Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Karena keyakinan inilah mereka berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Masya Allah. Akhirnya dia meninggalkan 6 orang anak. Saya pun baru tahu, rupanya anak dia kalau tak salah 3 orang dah hafal Quran. Saya cuba offer seorang datang ke sekolah saya nak pergi belajar percuma. Kan? Tapi bila tanya bapa saudara dia, bukan anak saudara dia, kata dia orang dah memang belajar lah. Cuma yang kecil-kecil ni belum lagi lah. Itu tuan-tuan. Mereka kerana keyakinan inilah mereka berjihad. Mereka berjuang dengan harta
dan juga nyawa. Tuhan sebut harta dulu, nyawa kemudian. Sebab Tuhan tahu ramai manusia boleh beri harta, tapi tak ramai yang boleh beri nyawa. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Akhir sekali yang ketujuh, dengan ilmu agama, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang mengamalkan ilmu agama itu mampu mentadbir dunia dengan sebaik-baiknya. Kalau di Malaysia ni contoh paling hebat Tuan Guni Abdul Aziz. Seorang ulama 23 tahun tuan-tuan. Kedah nak buat macam mana? Kan? Umur pendek. Almarhum Ustaz Azizan Razak tuan-tuan. Dia ada ijazah syariah. Kemudian dia ambil law pula dekat England. Dia dua bidang. 4 tahun dia kat England. 4 tahun kat Mesir, lebih kurang macam tu lah. Makna, dia hebat tu. Kamu nak cakap Arab, dia bagi Arab. Datang Mak Saleh, dia cakap Inggeris. Datang Clint Eastwood, dia cakap Inggeris. Franco Nero aku tak berani lah. Kan? Itu cerita dia. Proven tuan-tuan, terbukti. Amanah. Tak ada penyelewengan. Kan? Hak cerita buku keluar tu saya pun tak nak baca. Takkah betul ke? Orang ni tuan-tuan kalau dah benci tuan-tuan. Kan? Macam-macam perangai ni. Berhentilah, sudah, tak payahlah fitnah orang. Apa nama? Suyuti apa? Siapa dia tu Mangkuk Ayun tu? Tak kenal. Yang keluar buku tu, pendedahan. Skandal di negeri Kedah. Di bawah pemerintahan Azizan Razak. Betul ke? Kan? Hak betul-betul skandal hang tak mau cakap. Kan? Ni pun satu hapraknya manusia. Kan? Itu cerita dia. Saya yakin dan percaya apabila seseorang itu mengamalkan ilmu agama yang dipelajarinya, kan? Maka jadilah dia seorang pentadbir yang baik. Seorang khalifah yang baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tuan-tuan dengar sekali lagi. Takut-takut tuan-tuan lupa. Apa makna khalifah? Apa tanggungjawab khalifah? Khalifah ialah seorang yang bertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu itu wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang di antara Tuan Guni Aziz buat kat Kelantan. Tak? Disambung oleh yang barulah. Jadi itu di antara kelebihan tuan-tuan. Patut sangat hadis yang kita baca malam ni, ahabu ilayya min ibadati. Aku lebih suka daripada orang yang beribadah. Siapa dia? Orang yang mengutamakan, yang mencari sebanyak mungkin ilmu agama. Boleh? Itu di antara yang mampu kita perbahaskan. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Tuan-tuan tolong tanda hadis ke-7. Sebelum saya akhiri, seperti biasalah tu bentang sejadah tu tak sebut pun tuan-tuan tahu lah. Cuma saya nak bagi tahu, kalau tak ada arah melintang, insya-Allah 8 hari bulan 12 saya akan menunaikan umrah. Dah lama dah tak pergi, 5 tahun dah. Kan? Jadi yang saya bawa dengan nak pergi ni isteri saya lah. Tak boleh tengok langsung salam Baitullah tu. Jomlah. Dia syok ajak modal aku. Ini tidak adil. Yang keduanya, saya nak bawa anak saya lah, anak sulung tu dah kahwin 12 tahun tuan-tuan. Tak dapat anak. Saya 2 kali dah pergi Mekah doa bagi pihak dia, isteri dia menantu saya tu, isteri dia tu menantu saya. Dia kata nanti aku asyik berdoa, mak hang pula mengandung pula. Kan? Jadi lebih baik hampa pergi sendiri. Kan? Jadi dengan kesempatan yang ada pada malam ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan. Mana tahu saudara makno dapat SMS Al-Fatihah Ustaz Syarilul meninggal dunia di Mekah. Buatlah tahlil kan. Tengok-tengok ujung bulan 12 datang kuliah pula. Kata meninggal tu Syarilul lain. Kan? Ribuan kemaafan, terkasar bahasa, mungkin ada yang menyinggung perasaan. Yang keduanya, inilah tuan-tuan pamflet terkini, maklumat terkini Tahfiz Mutmainah. Ada dalam beg merah tu,
Nanti tuan-tuan ambil lebih sikit, tolong kempen khususnya tunaikan zakat anda melalui Tahfidz Mutmainah untuk mendapat pelepasan cukai. Ya, untuk mendapat pelepasan cukai. Jadi inilah tuan-tuan bangun yang latest sekali bangunan yang kami bina. Ini sekolah rendah. Kalau tuan-tuan tengok pun memang cantik lah. Ya, yang menelan belanja hampir-hampir 500,000. Ha, pelajar dah ada 45 orang, tahun depan masuk lagi 25, insya-Allah 70 dapat sambutan. Ini bangunan sekolah menengah. Sebab tuan-tuan belum pernah pergi, yang pergi itu dia tahulah. Ha, ini di antara. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan apa nama pamflet terbaru ni, nah, dan edar-edarkanlah, mana tahu ada orang nak bagi zakat biasa ke atau untuk pelepasan cukai 2014, boleh hubungi kami insya-Allah. Ha, jadi sekadar itulah untuk malam ini kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul asri. Illal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.